Siapa yang skip video ni, jujur, dia rugi sangat-sangat. Wih, kenapa Ustaz? Ramai orang tak tahu. Ada satu doa ni, bila kita baca doa ni, Allah akan perkenankan apa yang kita minta. Allah akan bagi apa yang kita nak. Lagi best, Allah akan makbulkan apa yang kita doakan. Wih, doa tu macam mana tu Ustaz? Reka-reka apa? Tak, ada dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Weh, serius lah Ustaz. Serius. Tapi sebelum tu, orang Islam yang tengah tengok video ni sekarang, tapi dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia tak bagi video ni dekat orang Islam yang ada dekat luar sana, dia sengaja tak mau bagi video ni dekat umat Nabi Muhammad yang ada dekat luar sana. Jujur, dia ni seorang yang terpaling pentingkan diri sendiri. Yalah, ramai orang dekat luar sana tak tahu pun tentang doa ni, hadis ni, kisah ni, tak tahu pun. Janganlah simpan sorang-sorang. Ramai orang dekat luar sana mungkin dia tertunggu-tunggu macam mana nak dapat doa makbul, cara nak dapat doa makbul. Dia tak tahu. Dia tengok video ni, oh dia tahu ada hadis cerita tentang doa makbul tu. Uish, takkan kita tak dapat pahala, betul tak? Manalah kita tahu ada seorang ibu, dia tengok video ni, dia pun baca doa tu, dia doa supaya anak dia jadi anak yang soleh. Seorang isteri, dia tengok video ni, dia doa untuk suami dia. Suami baca doa untuk isteri dia. Wish, takkan tak dapat pahala kita, betul tak? Benda baik, sebarkan. Cara senang untuk buat pahala, guna cara tu. Tekan butang share, tekan butang repost. Okey, cerita dia macam ni. Fokus dia elok. Video ni tak panjang mana pun. Suatu hari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk dengan Sayyidina Anas. Tiba-tiba ada seorang lelaki, dia mai semayang dekat situ, dia datang semayang kat situ. Lepas settle semayang, dia baca doa. Doa ni kita nak baca sama-sama sekali. Bila dia baca doa tu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Nabi kata apa? Sungguh dia berdoa kepada Allah dengan nama yang agung, yang mana siapa-siapa yang berdoa dengan nama tersebut akan dimakbulkan oleh Allah. Ada lagi, dan bila dia minta dengan nama tersebut, maka Allah akan bagi. Hui, doa dia macam mana tu Ustaz? Okey, sebelum tu sekali lagi saya tanya, dah share ke tak lagi? Dah repost dah? Dah bagi dekat mak ayah dah? Dah bagi dekat anak-anak dah? Dah bagi dekat suami? Dah bagi dekat isteri dah? Dah bagi dekat kawan-kawan dah? Dah bagi dekat grup taman dah? Dah bagi dekat jiran dah? Dah bagi dekat semua orang dah? Mantap. Tengok skrin, kita baca pelan-pelan. Ya, saya tahu mungkin ada orang tu dia first time dia tengok video ni, dia first time dengar doa ni. Tak apa, saya baca pelan-pelan, ikut sama-sama. Okey, tengok skrin, kita baca sama-sama nah. Okey, ikut sama-sama nah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Macam mana, dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Jangan sekadar sebar, amalkan doa ni sama-sama nah. InsyaAllah ulang banyak kali, InsyaAllah kita boleh ingat. Dan setiap kali kita baca doa, jangan lupa baca doa ni nah. Semoga Allah Ta'ala terima, makbulkan apa saja yang kita minta. Jadikan anak kita anak yang soleh, isteri kita isteri yang solehah, suami yang soleh, dimurahkan rezeki. Mintalah apa nak minta, semoga Allah Ta'ala terima dan makbulkan apa saja yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Komen amin kat bawah dan jangan lupa share dan repost, sebarkan sebanyak yang mungkin. Mantap.